Sumpah lah nak bawa motor. Assalamualaikum YouTube, sama saya Radha Mapping. Okay, so hari kedua riding, amazing ride, Himalayan Edition. It's raining today. Habislah guys, hujan, jalan licin. Okay, kita tengah breakfast dan kita dapat berita. Kita tengah tunggu hari ni kita nak pergi ke Nubra Valley, so lalu Kadung Kadung lah. lah. So kita pergi Nubra Valley, lalu Kadung lah. Tempat dulu puncak paling tinggi lah, jalan paling tinggi. Sekarang tengah saji. So kita tengah tunggu daripada stesen polis kat sana sama ada boleh ke tak. Tapi buat masa ni jalan tutup untuk motor. Oh my god, Andy. Stress. So kalau anda kata tak boleh, ada dua option. Macam mana pun kita kena pergi juga hari ni. So, ada dua option. Satu, motor naik atas lori sampai ke sana. Kedua, Pergi Lane Market Andy dia punya cita-cita tercapai nak pergi Lane Market naik motor. We go to the market again. Spend the dinner. So ni sebenarnya adalah salah satu cabaran yang kita kena hadap lah. Benda ni kita memang tak expect lah sebab kita tak pernah ada dekat sini. Tapi kita boleh nampak lah yang kita punya guide stress. Diorang nampak stress gila pagi ni sebab nak bagi tahu kat kita macam mana ni jalan tutup, salji, polis tak bagi kita orang lalu. Apa nak kita bagi tahu? Check somewhere or what? I mean, or maybe they're going to go and check on the support vehicle or something. Maybe. Okay guys, so cuaca dah baik, dah panas. Jadi kita nak start ride, agak lambat sikit hari ni start ride sebab kita tunggu cuaca. So let's go, hari kedua kita akan pergi ke Kadung lah. Okay, so we are ready. Kita punya marshal ready, driver standby. Rider standby. Dah gerak dengan van. So kita akan gerak. Ya, good. Let's go. Sekarang pukul 10.49 lah. Yelah, Nobu dah siap pakai rekod dah. Okay, sekarang kita tengah tunggu kita punya van escort untuk isi minyak. Tapi kalau korang boleh tengok kat sini penuh gila bikers ni. Semua tengah isi minyak and yang rarenya diorang semua tengah pakai baju hujan Adakah ada orang tahu sesuatu yang kita tak tahu guys? Oh. The jacket semua sama. Bawa pilihan lagi. Siapa yang bawa pilihan untuk jalan ni kan? Memang salute gila lah. Kau memang power gila. So escort kita ada satu marshal on bike, satu driver van, satu rider standby. Dia juga adalah mekanik. Nampak serius hari ni. Semua orang dah pakai standby, baju semua memang dah semua untuk sejuknya. Kita keluar dah lambat dan diorang dah cakap kat kita mungkin kita akan sampai lewat malam. Malam tu yang ping mata ayam kan? Tapi tak apa, kita layan je. Oh. Kita dekat ni. Siachen kena tunjuk permit apa semua kot. Betul lah, polis. Pejabat polis. Okay. Let's go. Okay. No, second highest. Baru nak pergi dah sampai. Aduh. Sekejap lah. Go.
Ya, welcome to Nubra Valley. Oh, jalan dia dekat sini dah lah. Naik bukit pasir tu. Huh. Lori ya. Okay. Oh, gila. Layan corner sampai pasir. Okay, ada jalan straight dah. Wah, kiri kanan orang tengah korek-korek batu lagi. Oh, ada jalan cantik. Woohoo. Wish you happy journey. Okay. Alright. Kau tengok ni dia boleh kayu basikal pula kat sini. Aduh. Dahsyat. Besar paru-paru kau. Dia punya view. Oh my god. Masya Allah. Amazing tu. Gila lah. Satu dia punya corner. Baik punya. Lower your gear. Wijaya bro. 13,000 kaki. So disebabkan hari ni kita tak boleh banyak sangat stop, jadi kita recording atas motor je. Korang tengok ni belah kiri. Korang boleh tak tahu nak cakap macam mana dia punya view ni. Bawa tayar spare Sini kalau cakap layan corner, memang corner sampai muntah sampai atas tu. Kita makin tinggi guys. What is that? Dia tak boleh stop kan? Dia first view of what tak nampak. Oh, first view of Leh. Walau weh. Tak apa. Ya. Kita kena chase itu. So, kalau korang tengok belah kanan ni, dia ada signboard first view of Leh. So daripada situ korang boleh nampak satu Leh lah. Tapi tadi korang dah tengok kan? Kat dalam kamera kan? Okey lah tu. Kita nak terus pergi ke Kadung lah. Alright, jom. Wah, dia tunjuk sana. 4,800 meters right now. So sekarang ni dia suruh kita berhenti untuk ambil gambar dekat viewpoint ni. Sekarang kita dekat 16,000 kaki. Mengasyik. Okey, belakang tu ni. Kita dah tinggi gila sekarang ni. Depan tu nampak macam hujannya tu. I love Ladakh. Tu ni. Okay, kita dah rasa sejuk. So, kita nak pakailah rain gloves daripada Stuffy Weekend Night ni. Harap dia boleh berfungsi. Kurangkan sikit sejuk. At least. Bernafas dah makin berat rasanya. Salji? Hujan ke salji? Ais kan? No. I ingat ni nama.
Salji dah weh. Oh, we go in and wear our rain liner. Yeah, we wear our rain liner. Can we wear inside there? Yeah, yeah. Okay. Okay, kita nak pakai baju hujan dah. Ni salji dah turun ni. Kita buat guys. Sekarang kita dekat Grave Camp South Bulu. Tadi dia submit dokumen. And suddenly snow turun sangat lebat. So kita kena pakai. And expecting dekat atas pun akan makin lebat. Apa-apa pun kita jalan. Dah makin susah nak bernafas. Tapi apa-apa pun kita kena chill, relax, tenang-tenang gitu. Oh, dekat sini dia punya ketinggian 15,000 kaki. Jalan makin berkabus, makin tak nampak. So wide. Oh, I sudah expect this one. Mental I dah prepared for this. I hope so. But I hope my body can accept. Glove. Jadi tak masuk sejuk. Memang okey. Kalau dia ada buat saiz yang fit lagi bagus. Sebab yang ni besar kan. Boleh nampak 50 meter je I think kat depan ni. Okay guys, kalau korang tengok dekat view belakang pink ni, dia memang salji je. And kalau kau tengok kat depan ni, tak nampak apa. Pink hanya nampak Nobu je kat depan ni. Tu pun dia dah on hazard light. Apa-apa lubang ke apa ke, kalau Nobu tak perasan, kita pun redah sekali lubang tu. Corner ni depan ni. Rasanya ni dah macam nak sampai dah Kadungla tu. Kan? Sana. Aki tengah berlawan dengan visor helmet dia. Dia tak boleh nampak apa-apa. Berkabus. Kalau dia buka, muka dia beku. Wish. Slowly. Depan ni dah ice. Everything ice. Lepas tu yang memburukkan lagi keadaan dia adalah dia pakai sip mata. Lepas tu sip mata dia pun kabus juga. Buka je visor. Kita tengah tunggu Akil kat belakang. Akil, visor. Fogging. He's struggling with his visor. They have the pin lock, but the pin lock seems like not working. Plus, he is using spec. Okay guys, kau tengok ni depan kiri semua salji. Dalam masa yang sama jalan dah basah. Sambil kita nak kena adapt dengan high altitude ni. Tapi lagu Malaysia pernah mengatakan, jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan.
Nanti kita sambung lagi. Tak boleh cakap banyak sangat, nanti oksigen habis. Tapi tak pasti apa yang nampak dekat kamera sekarang. Tapi dekat mata kita orang sekarang ni, kita orang nampak coklat putih je. Tu lah. Kita lalu jalan pokok saja ni guys. Really mental strength. Habis. Betul. Andy cakap benda ni semua mental je. Mental. Kalau start panik, start skill boleh develop, tapi kalau mental kau tak kuat, tak boleh lah. Yang paling penting pilok. Aduh. Siapa mental kat tak kuat kan, naik, dia confirm koyak terus. Andy punya masalah dari semalam, radio dia suka on je. Wah, kat sini korang kena jaga-jaga dengan batu. Sebab batu adalah tandas. Kita tak ada RNR kat atas ni. Nak kencing, nak berak, berhenti je tepi. Pilih je mana satu batu yang kau nak. Kalau korang tengok view sebelah kiri ni, tinggi banget. Okay, sekarang sudah start jam. Kita nak kena mencilok-cilok ni. Kardung lah top. Kali amak dia. So ni kita dah sampai dah. Second highest motorable road, Kardung lah. Kau tengok orang dia macam apa lah. Amak siut. Wow, macam pasar malam dah kat sini guys. Tangan kram. Hijrah. Sabar. Oh. Heart. Breathe. No. Oxygen low. I need my chocolate. Straight away dah boleh rasa. Terus rasa oxygen low. Alhamdulillah guys, Pina sampai dekat Kardung lah. Second highest motorable tapi macam dah kurang. Second highest motorable road. Sakit kepala. Dia bukan sakit kepala, dia rasa oxygen drop. Lepas tu kau rasa macam kepala kau macam dah start ringan. Macam tu lah. Dia punya kalutnya dekat atas ni, kau tahu tak? Macam pasar malam. Salji makin tebal. Second highest motorable road dengan mak petrol guys. Oi, makin salji, makin lebat. Okay guys, inilah dia suasana dekat Kardung lah. Sangat-sangat busy Kita sebenarnya bukan sesak nafas sebab kita penat, sebab kurang oksigen, tapi sebab ramai gila orang. Ramai gila orang. Wah, cakap lu. Dia melemaskan orang-orang yang ada kat atas ni. Tapi apa-apa pun, kita berjaya sampai. We made it guys. Careful Andy. And Akil dengan kamera dia.
Woohoo. Wow. Very busy. Very busy. Okay, RSP right. Kita berjaya sampai. Okay, sampai. One for my petrol. Yay. Okay, let's go. Let's go. Okay guys, sekarang ni dah start ribut dengan peti-peti. Semua orang kelang kabut nak turun Keadaan kat sini sekarang tengah chaos gila. Wah! Peti kena menara. Wow. Ya, everybody sekarang start. Okay. Takut. I try. Tu lah. Hah? Okay. Oh. Wah, heavy guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, very heavy one. Where's your key, Andy? Oh. You okay? Okay. Ya. Altitude 17,982 kaki dalam keadaan salji. Ya. Picture. Tak cukup tangan aku duduk depan. Dia, you okay, Andy? Okay. Recorded. Ini keadaan yang sangat-sangat suspend oh. Gila weh. Careful. Sekarang ni semua ais. Oh my god. Tak nak. I'm comfortable here. Ya. I wish boleh minta airdrop dekat askar tu. Oh.
because of the brake belakang lock tadi. Yeah, I didn't use the front brake, but only the brake yang belakang. Oh, yeah. Yeah, I know. Yeah, craziest shit. This one I tak expect. Oh, lucky I eat chocolate just now. Ya, korang tengok guys, salji sebelah kiri ni makin turun. Riding in the snow. Time ni kau kena control clutch, control brake. Buat. Oh, kau boleh posing lagi Sekarang pukul 1.14 guys. It's so crazy. And the best part is, look at the right side. Anything happen, bye-bye. Yeah, I'm getting for you of you. You are in all the shots, man. Oh. Said too soon, man. I got you fully in the video, man. I'm still recording. Hey, don't get up yet, Wait, don't move. It's okay. I cannot. Nah, I just dropped. I'm okay. I'm okay. Thanks. It's only the bike. I'm okay. No injuries. I straight away throw the bike. Nak bawa motor, tak nak duduk dalam kereta. So, Akil and akan continue. Akil and Andy akan continue. Group of bikers yang tak boleh nak jalan yang licin gila, serius. Ais makin tebal tu, jalan ni dah semua ais dah ni, semua ais. Tu diorang daripada kita. Okay, that's my bike. Even diorang yang experience pun struggle. Board ini pura dirt di bike ni. I think mekanik ni nak jatuh lah guys. Baru berapa minit je tau sebenarnya kalau daripada kita naik dekat atas tadi sampailah waktu sekarang ni daripada pin jatuhkan motor. Salji dah tebal gila dekat luar tu. Tebal gila salji. And semua orang moving slowly. Kita putih tu tak nampak apa, memang tak nampak apa-apa. Pin sangat sedih sebab kena naik dekat dalam kereta. Rasa macam aku fail.
4 orang ya, 4 orang jantannya, kuasa jantan kena baru boleh bangun kan. Kau bayangkan dekat sini dalam licin lepas tu oksigen kurang pula tu. Pink sangat-sangat risau dekat Akil dengan juga Andy yang diorang masih lagi tengah teruskan perjalanan. And kita orang tadi, you bayangkan tadi 17,000 kaki dan kita orang nak turun balik. So, bayangkan dalam keadaan macam ni, Akil dia punya visor memang tak function, so dia memang kena buka visor dia. Oh my god, jatuh lagi sekali. And Andy pula dia tengah struggle kesejukan sebab dia punya glove sejuk, seluar dia dah start basah sebab dia tak ada layer basah. So pengajaran dekat sini yang Pim boleh cakap is don't underestimate the weather. Underestimate the weather. Sebab diorang boleh cakap sama tapi it could be like this. Dia pun tak tahu. Tapi diorang kata this is normal. Is the guy okay? Yeah, it's okay. Dia baru jalan 10 meter. Dia jatuh betul-betul depan bike Pink. And korang boleh tengok Akil dengan Andy dekat depan sana. Jalan makin kecil Jalan dah makin kecil. Lepas tu kereta, kenderaan semua nak datang daripada 2 hala. Kau rasa macam mana? Macam mana ni guys? Sekarang kita kereta pun tersangkut. Takut guys. Mengaung guys, takut. Jangan dia boleh spinning. Kau tengok brother ni jalan dah macam ketam. Menyengit. That's how I fall. Without injuries. Wah, kereta berjalan guys. Kau tengok aku dah melompat dekat tempat driver. Ni. Don't leave your car. The car is moving. The car is moving. The car is no. The car is moving. Yes. Suddenly the car is moving and I dropped. Dari sini Pim boleh nampak Akil dan juga Andy. Mana tu ni? Oh, situ. Just look at that view. Nak rasa sangat ride dalam salji kan? Inilah dia. Tadi kita dekat atas sana tu. Tu atas sana. Itu Akil. Kesian kena buka visor. And that's Andy. Orang bayangkan tadi kita daripada atas sana. Sekarang kita nak menurun dan Pink rasa macam Pink nak bawa balik motor Pink. Struggle bapak ni nak turun. Licin. Tadi dekat atas tu. So perjalanan ni dia menunjukkan yang kadang-kadang kau ke atas, kadang-kadang kau akan berada di bawah. Sumpahlah nak bawa motor. When I can ride again, when I can ride my bike again, You want to ride
Can? Yeah. I want my bike. Let's go. I want my bike.